يعني وقت سيدنا السقاف يقول قد قبرت في زنبل 10,000 ولي. قال في زنبل 8 قطب من الأشراف. Di manakah dalil ada 10,000 wali dan 80 wali kutub di perkuburan Zanbal? يرد الله على أيديهم الشقي سعيد يحول الشقي إلى سعيد. يرد الله على أيديهم الشقي سعيد يحول الشقي إلى سعيد. هذا في وقت السقاف. Di manakah dalil pada zaman As-Saqqaf Allah sudah berikan kepadanya keupayaan menukar ahli neraka kepada ahli syurga? Jika ini syafaat wali atau orang soleh, syafaat hanya diberikan oleh Allah pada hari kiamat kepada orang yang diizinkannya. Jadi dari mana Habib Umar tahu hal ini? بعدين هو وأولاده كلهم عادهم 13 وصل المقبرة ورجعوا من بعدهم. وكان يقول لو كان واحد من أولاد السقاف في المقبرة لكفر. لو كان واحد من أولاد السقاف في المقبرة لكفر. Kata Habib Umar, jika ada satu orang anak dari kalangan As-Saqqaf di tanah perkuburan maka itu sudah memadai untuk memberikan syafaat. Persoalannya, dari mana dia tahu keturunan As-Saqqaf akan diberikan kelebihan ini, sedangkan syafaat hanya diberikan pada hari kiamat oleh Allah kepada orang yang diizinkannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah.